General Thailand tu bukan siapa-siapa pun. Kenapa kita nak percaya dia cakap? Kenapa kita nak dengar dia punya ulasan? Kenapa Malaysia nak pick up dia punya cerita? Dia dekat tempat dia pun dia tak dapat sokongan. Kan? Itu yang aku dengar lah. Yang pro individu ni, penjilat-penjilat ke, penyokong-penyokong tega ke, yang membuat ulasan lah. Okay, pasal apa yang General Thailand cakap pasal PM kita. Okay, so aku nak tanyalah, kalau General Thai tu bercakap macam tu, korang kata kita ni semua tak perlu pun nak fokus nak dengar ke kan? Okay lah. Dah tu, dekat Malaysia ni, aku ambil contoh Tun Lai, orang yang memang ada sejarah yang pernah membangunkan Malaysia ni, yang memang PM 22 tahun, yang kita tahu orang-orang luar semua pun pandang dia, orang luar pun hormat dia. Dan bila dia pun sendiri, Tun M ni bercerita perjanjian dagang ni menjerat kita dan mengganggu kita punya kedaulatan. Kenapa korang pula cakap Tun ni nyanyuk? Kenapa korang cakap dia ni semua orang jadi PM, dia nak mengganggu semua orang, dia nak suruh turun, semua dia ada je, dia tak puas hati. Dia, aku rasa Tun M orang yang berkelayakan lah kalau dia nak cakap, dia nak ulas pasal isu perjanjian dagang tu. Kalau kau kata General Thailand tu orang yang bukan berkelayakan lah untuk kita dengar. Dan sebenarnya kau nak dengar cakap siapa? So korang memang tak nak dengar cakap sesiapa pun kan? Korang memang pilih untuk pejam mata dan jadi pembaris, lurus, tegak. Siapa yang kau sokong memang itu je lah. Betul ataupun salah orang tu buat memang tak ada punya korang nak terima. Korang akan backup sebackup-backupnya. So perangai-perangai macam ni yang aku memang serius aku cakap aku menyampah. Sebab aku tengah-tengah. Apa yang kerajaan buat bagus kita sokong. Kalau tak bagus memang kita wajib suarakan. Bukannya kita ni jadi rakyat, kita memang kena sokong buta-buta straight je. Kau jangan jadi pro individu. Sebab apa-apa jadi dekat negara kita ni, kau ingat siapa yang nak tanggung? Kita ni tahu rakyat. Kita ni yang dekat sini ni yang menanggung segala apa pun yang orang-orang berkuasa buat. Tu bapak aku dia cakap kat aku lah. Kita memang tak boleh nak cakap dengan orang-orang yang pentaksub ni, bapak aku cakap. Sebab orang pentaksub manusia ni, dia kata kalau kita letak Nabi dengan orang yang dia taksub, dia tetap pilih orang yang dia taksub ni. Sebab apa? Sebab Nabi tak bagi duit. Nabi bagi agama je. Dia akan pilih siapa? Pilih orang yang bagi duit. Kita jadi rakyat ni simple je, guna akal. Kita memang nakkan kemajuan, kita nakkan perkembangan ekonomi yang bagus. Tapi pada satu masa, kita pun kena kaji dan kena tengok juga sesuatu benda tu menggugat kita punya kedaulatan ataupun tidak. So, penatlah tok-tok nenek moyang kita dulu-dulu semua membebaskan tanah kita ni daripada penjajah. Sampai dekat pemimpin-pemimpin yang sebelum ni pun semua boleh je bangunkan Malaysia ni tanpa tunduk dengan negara luar. Tapi kita pula yang pemimpin pada hari ini yang berebut-rebut nak pergi sign perjanjian dagang tu. So benda tu benda yang boleh dipospon dululah, benda yang boleh dikaji dulu sebelum apa benda nak dibuat. Telitilah dulu, benda ni benda besar. So bila kita bercakap, bukanlah kita ni 100% tak sokong kerajaan hari ni, tak. Tapi kita pun fikir juga apa akan jadi akan datang ni.